Welcome back to our channel. Hari ni kita buat konten berbicara, berborak kosong saja. Test 1, 2, 3 Lama tak buat ni. Orang hai semua. Welcome back to our channel bersama saya. Okay, dengar tak? Dengar kan? Okay. Hari ni kita bercerita borak kosong apa Saya akan borak pasal kucing, haiwan peliharaan saya lah. Okay. Yang sebelum ni ke, yang sekarang ke pun boleh. Okay. Hari ni saya nak bercerita tentang kucing kesayangan saya lah. Sebelum ni saya pernah membela lebih kurang 4 ekor lah macam tu kan. Sebab 4 ekor tu sayang sangat lah. 4 ekor tu je lah. Daripada awal mula dulu seekor, lepas tu dah tak ada, pergi seekor dan seekor. Tapi warna kucing tu berlainan lah. Macam tu saya bela. And then seterusnya kucing yang sekarang ni lah saya minta lah kat orang kan. So untuk saya bela, untuk jadikan teman lah untuk kucing kita, berborak dengan dia. Kucing ni pun makhluk pada Allah kan. So kita ada masa jugalah untuk berborak. Kalau kucing sebenarnya dia faham manusia, kalau kita ni untuk diri kita kan, cakap dengan dia faham. Kita kena sentiasa kena berborak dengan dia. So dia boleh jadi kawan kita. Macam tu lah kucing, teman. Walau kita tak ada kawan pun, walau circle kita tu tak sangat ramai ke apa pun boleh. Macam tu. Okay, kita borak lagi sambung. Okay, pasal kucing saya yang sebelum ni banyak dah. Dah berapa ekor saya dah. Ada dalam berbelas jugalah. Berbelas-belas. Dekat 20 ekor jugalah. Kena tinggal. Dan paling yang sekarang ni saya hanya bela, jaga 2 ekor dulu. Okay, bela kat dalam rumah. Sebab saya nak asuh dia, supaya dia faham dan dengar kata lah pada tuan dia kan. Macam tu. Makanan dia makan biasa je. So pasir tu beli yang, tengok berapa kilo, berapa liter kan. Ambil yang besar sikit. So beli yang besar tu nak di top up, lepas tu buang dia punya najis. Kena hari-hari buat lah, kena rajin. Kita jadi tuan pada kucing pun kena sentiasa rajin buang, untuk pastikan kucing tu dia memudahkan untuk membuang, untuk makan kan. Untuk dia orang juga. Okay. So saya dah bela kucing daripada zaman saya belum kahwin lagi sebenarnya. Zaman saya belum kahwin, saya bagi makanan biasa lah. Orang kata apa, makanan kampung. Makanan nasi tu digaulkan dengan ikan goreng atau ikan rebus. Tapi jangan tulang lah. Kalau tulang kesian lah kan kucing. Kalau kita bagi makanan yang bertulang, kucing pun boleh mati juga, macam manusia juga. Macam tu. Okay. So sekarang ni dalam saya dah kahwin berapa tahun dah dengan suami saya sekarang. So saya bela dalam 2 ekor dulu, yang jantan dengan betina. Macam tu. Yang sebelum ni jantan tak silap 2, betina 2, lalas tak ada dah. Sebab berpindah. Sebab kekangan pada pekerjaan suami lah. Macam tu kan, kita ikut suami punya pekerjaan. So suami pun dah buat job yang baru pun sekarang, alhamdulillah lah. So adalah job dia yang sekarang pun masih berjalan. Dan saya pun stay lah kat sini jadi suri rumah. And then sekarang ni lah saya pun dah lama tak buat konten untuk channel saya. So korang jangan lupa follow channel saya yang lama ni. Dah lama dah saya buat sebenarnya. So dah lama tak buat, so kita kena konsisten balik lah lepas ni. Macam tu. So korang boleh follow lah channel saya. Okay. Yang lama-lama ni saya pun dah lama tak update dan tak buat lah. So lepas ni mungkin saya akan konsisten dan saya akan teruskan lah semula
Okay, kita borak balik pasal si bulu saya lah. Okay. Bulu saya ni semuanya bila saya jadi pecinta kucing ni, kita kena jinakkan dia tau. Sebab jadi pecinta kucing bukan senang. Kita nak jinakkan dia tu, memang kita masa mula-mula nak ambil kucing tu, kita dah tengok dah, kita dah tahu kucing ni mesti yang jenis yang agresif ke macam mana. Nak jinakkan dia senang je. Kita kena belai dia, panggil dia mari ke apa kan, kena cakap elok dengan dia. Macam tu. Kucing nak kena kita bercakap dengan dia, ada dengan dia, bercakap, kita try cakap dengan dia, dia akan faham apa yang kita nak sampaikan kat kucing tu. Macam tu. So sebelum ni kucing yang saya dah bela berbelas ekor, baik jantan, betina, yang kembang, kucing kampung pun ada, kucing Malaysia, lepas tu kucing jumpa lagi, macam-macam lah. Kucing jumpa kat bawah, jatuh pada enjin. Lepas tu kucing orang buang, tak apa, saya kutip, pun ada. Macam tu, orang buang anak, macam anak kucing kecil kan, pun ada kat dalam kotak. Ambil lah angkat balik, saya bela. Tak kisah warna apa pun, tapi macam warna lah. Tapi sekarang saya beli yang warna oren lah. Saya nak warna oren. Oren tu dia macam warna putih. Tu oren pun ada, macam tu. So kita buat pasal kucing lagi. Apalah yang sekarang, sebabnya berpindah randa ikut pada pekerjaan suami saya lah. Okay, macam tu. So masa ni dah lama saya tak update, tak buat konten dekat channel saya ni. So korang jangan lupa follow okay. Zana channel. Okay, dah lama saya tak buat. Okay, hari ni lah baru kata diberi kesempatan untuk saya buat. So okay, saya akan balik, come back balik untuk buat borak kosong. Okay. Sama benda pada borak pasal kucing, pasal bagi makan dia. Okay, bagi pasal makanan dia ni, korang bagi yang permulaan lah kan. Bagi saya, bagi makanan yang murah lah, macam tu. Rasa nak mahal sikit, tunggu dalam 2-3 bulan ke 4 bulan 5 bulan ke, baru korang rasa nak bagi yang mahal. Boleh je, ikut pada kemampuan korang jugalah. Kalau korang rajin, kerajinan korang nak bagi si bulus korang makan tu, kena setiap hari korang buat sebenarnya. Sebab itu jadikan rutin kehidupan seharian korang lah. Okay, buang najis dia, pasir dia, beli penyodok dia, macam tu. Makanan dia pula, tak kisahlah brand apa yang paling sesuai nak bagi si bulus untuk sihatkan badan dia, supaya dia tak makan yang bukan-bukan lah. Sebab di perut dia kan tak boleh nak hadamkan apa benda. Kucing pun macam manusia, macam tu juga, dia pun nak juga jaga kesihatan dia. Kita kena bercakap dengan dia setiap hari, kita pastikan bulus kita ni sihat. Macam kita juga tuan ni kan, dia lebih kurang macam tu lah. Okay, salah satu sebab dia pun pencinta Tuhan kan, Tuhan yang Maha Esa. So kita kena jaga dia dulu. Okay, itulah. So tu je lah konten saya. Saya pun baru nak balik, nak start balik tu buat konten. So tajuk saya pada hari ini adalah berkenaan dengan simbol saya lah. Okay, so apa-apa korang jangan lupa follow channel saya yang lama ni. Masih dah lama tak buat. Dan apa pun, jumpa lagi channel yang seterusnya, dan jumpa lagi pada korang semua. Assalamualaikum.